Assalamualaikum. Jadi dah lama kita tak buat video tentang dekat dalam YouTube ni. Dah lama. Alhamdulillah ada beberapa perniagaan yang sedang dibina. Dan kali ni Alhamdulillah saya ada satu free time yang saya nak gunakan untuk kongsikan satu update yang paling best dekat dunia sekarang. Kalau dekat Malaysia lah. Ada banyak dah upgrade tentang AI yang sangat bagus dekat dunia. Kita tak sempat kejar. AI is too fast. Okay. Tapi jangan tinggal semua. Apatah lagi kalau anda langsung tak ambil tahu pasal AI, bayangkan berapa banyak langkah di belakang anda ketinggalan. Tapi apa yang saya nak cakap hari ini, macam tajuk yang kita tengok, saya nak ajak anda tentang macam mana cara untuk buat chatbot AI tanpa perlu bersusah payah nak kena set up daripada awal satu persatu. This is the best way dan the most cost efficient dan yang paling kurang modal untuk anda mulakan. Tak ada subscription apa semua. Anda hanya guna pay per use. Bila ada customer, ada leads, barulah anda kena keluar duit untuk token. Itu pun token je dan satu token hanya 5 sen sahaja. Okey, jadi saya tak nak drag panjang-panjang. Dalam video tutorial kali ini, saya terus nak check to the point, guide anda macam mana cara untuk set up chatbot AI untuk produk anda secara percuma. Dekat video kali ini, saya nak fokus dekat orang yang ada physical product dahulu. Dan digital product, bolehlah digital product dan physical product. Untuk anda yang ada homestay ataupun booking punya business, contoh nak booking pergi ke spa ke salon ke ataupun homestay booking ke apa semua, dan anda yang ada business consultation services, um, yang tu saya akan buat spesifik tutorial untuk the next time. Tapi anda boleh follow video ni juga untuk setup dari awal. Dan nanti korang boleh follow lah spesifik video tu kalau itu adalah niche yang anda sedang jalankan. Tapi untuk produk fizikal, saya nak anda tengok video ni betul-betul. Dan ini adalah cara untuk anda setup chatbot AI secara percuma menggunakan platform dekat sini. Okey, anda boleh buka link yang saya letak dekat dalam description. Itu sahaja link untuk anda dapatkan chatbot ni. Anda tak boleh dapatkan link kat tempat lain. Sebab apa? Sebab anda tak akan dapat akses. Satu, anda tak akan dapat beli pun. Yang kedua, anda tak akan dapat masuklah ke dalam grup yang saya ataupun private video lah yang saya akan susun dekat dalam YouTube ni tentang cara-cara ataupun trik untuk anda daftar ataupun gunakan chatbot AI ni the best way possible dan scale up anda punya business daripada sekarang kepada 10 kali ganda ke depan. Okey. Untuk yang pertamanya kita kenalah share screen dahulu. Okey, jadi saya nak tunjuk dekat anda. Kita akan buka dekat sini. Okey. Jadi dekat sini anda nampak satu platform lah kan. Okey, bila anda tekan link yang saya bagi dekat description, anda akan keluar bahagian ni. Okey. Bila anda dah keluar bahagian ni, anda boleh pilih lah anda nak terus ambil 1000 kredit. Kalau nak jimat, boleh terus ambil 1000 kredit. Tapi kalau anda nak cuba dulu, try setup bersama, anda boleh ambil sahaja RM6. Bayangkan, 100 kredit RM6 sahaja dan anda boleh gunakan untuk setup chatbot AI tanpa perlu bersusah payah. Kalau sebelum ni anda nak buat chatbot, anda kena ada satu nombor WhatsApp. Kemudian anda kena ada business manager yang official, yang verified. Kalau tak, anda akan kena ban ataupun anda mungkin kena restrict lah BM tu apa semua tak boleh. Dan sepanjang saya buat chatbot AI services dulu, sebelum ni saya ada buat, saya charge 5,000 ke 10,000 untuk per chatbot. Sekarang anda dah tak perlu nak pening-pening pasal flow semua tu dah, sebab dia dah ada satu knowledge base yang memang untuk Malaysian punya produk dan anda boleh terus pakai, masukkan detail produk sahaja dan this chatbot akan terus closing lah customer tu. Okey, ini adalah satu chatbot AI yang semua orang kena ada. Semua orang, dah tak ada dah orang yang tak perlu ada. Kalau anda ada produk apa-apa sekalipun, gunakan chatbot AI ni untuk closing. Mana ada dah orang closing sendiri zaman sekarang. Okey, jadi macam mana cara nak set up? Anda terus pilih je 6 kredit. Okey, lepas anda pilih 6 kredit, anda terus beli sekarang. Okey, bila anda tekan beli sekarang, okey, anda just masukkan sahaja nombor telefon anda lah. Okey, saya buat contoh lah 601. Nombor yang betul lah kan? Okey. Yang ni saya masukkan nombor yang ni. Okey. So, bila format nombor sah, anda boleh masukkan nama penuh ataupun tak penuh pun tak apa, nama syarikat pun boleh. Kemudian masukkan email. Dan anda boleh tekan bersetuju dan boleh terus bayar. Bila anda tekan bayar ni akan terus pergi ke payment gateway lah. Anda boleh bayar je lah RM6 macam biasa, bayar online secara payment gateway. Guna online banking, FPX. Dan bila anda dah beli, anda akan dapat email dan anda akan dapat dua email. Satu, email tentang beli-beli. Okay. Bila anda beli produk ni, anda beli Nakai ni, nama dia Nakai tau, chatbot yang kita nak set up ni. Untuk anda dapatkan Nakai, anda perlu beli Nakai ni di platform beli-beli. Jadi bila anda beli Nakai macam yang saya tunjuk dalam gambar ni sekarang, anda akan terus dapat apa tu? Anda akan terus dapat satu account sebagai affiliate. Terus. Anda akan terus dapat account sebagai affiliate for free, instantly. Tak perlu buat apa-apa, dia memang anda beli ni terus dapat. Okey, itu satu. Yang tu saya tak nak cerita panjang lagi, kita fokus pada chatbot. Dan yang kedua, anda akan dapat email tentang Nakai. Okey.
Bila anda dapat link untuk login Akai melalui email, anda boleh terus tekan pada button WhatsApp yang dia tunjuk. Okey, macam ni. Saya akan tunjukkan. Okey, anda akan dapat lebih kurang macam ni. Okey? Jadi anda boleh tekan saja confirm order menggunakan WhatsApp nombor yang anda guna. Okey, tekan saja button ni dan anda boleh terus kongsilah chatbot ni kalau anda nak kongsikan. Tapi uh, anda kena tekan link yang ada ni, link muat turun ataupun link untuk buka anda punya Nakai. Okey. Kalau tak dapat password, anda boleh tekan je forgot password dan dia akan hantar new password lah. Okey. Kemudian, bila anda dah buka Nakai, dia akan masuk macam ni lah. Okey, dia akan masuk macam ni. Okey, saya masukkan lah kan. Saya punya account. Nampak yang dia akan keluar macam ni. Okay, bila dia keluar macam ni, kalian tekan saja top up untuk beli kredit kalau dah habis. Okay, ini kredit yang anda ada 93 dan cara untuk anda set up adalah anda boleh terus pergi ke bahagian produk. Okay, bila anda pergi ke bahagian produk, anda boleh tekan saja tambah produk. Okay, dekat sini boleh masukkan nama produk, tulis digital ke physical. Anda boleh pilih lah ni, boleh godek-godek kat sini. Nampak ada homestay, ticket event, lead generation, katalog, langganan, subscription. Maksudnya anda ada produk yang perlukan bayaran secara bulanan, pun anda boleh gunakan chatbot tu untuk closing kan. Jadi dia akan tahu dah produk anda ni kena bayar berbulan bulan secara bulanan. Kemudian anda boleh tengok sini ada service, booking dan digital. Anda boleh masukkan produk fizikal, anda boleh buat contoh multi gel. Okey, dan masukkan penerangan produk knowledge. Dan kemudian dekat bahagian produk knowledge ni anda boleh explain se-explain-explainnya. Okey. Dekat sini AI dia akan gunakan input ataupun maklumat yang anda masukkan dekat penerangan produk dan produk knowledge ni secara uh, di dalam dia punya otak. Terus direct ke sini masukkan harga. Okey, kita masukkan harga asal kita letak 80. Okay, stok kita ada 100. Yang ni SKU anda boleh masukkan SKU. Dan ni optional lah kalau tak masukkan pun tak apa. Kalau anda ada stock management by SKU, anda boleh masukkan nombor kod SKU produk anda. Kemudian quantity minimum setiap order, minimum satu lah. Kena orang-orang kena order minimum satu. Maksimum berapa? Contoh anda nak setkan limit. Setiap customer tu hanya boleh beli uh, 10 je. Tak boleh lebih daripada 10. Anda boleh setkan dekat sini. So saya kosongkan lah. Saya tak nak halang orang nak beli banyak. Lagi bagus kan? Okay. Kemudian kategori produk ni anda boleh create. Tapi sekarang kita belum create kategori produk. Jadi dia tak keluar lah kategori dekat sini. Okay, so kita biarkan. Ini adalah produk pertama kita. Kalau kita ada banyak produk, kita boleh create kategori. Kategori kat sini je, kat sebelah ni kalau anda nampak kan. Okay. Ini produk kita. Ni kategori. Boleh create kat situ je. Simple. Nakai ni adalah stupidly simple yang anda boleh gunakan untuk setup chatbot. Tak perlu pening kepala. Okay, dekat sini anda boleh disable payment kalau tak perlukan bayaran. Dan anda boleh masukkan jenis bayaran, deposit ataupun bayaran penuh. Kemudian kalau anda ada variant, size, warna ataupun package, okay, boleh tick dekat sini dan masukkanlah detail. Ini macam anda nak masukkan produk dekat dalam marketplace. Simple. So Nakai ini adalah marketplace yang anda boleh wujudkan chatbot AI dekat situ. Saya nak tunjuk lagi. Kemudian anda boleh masukkan variant penghantaran custom. Okey, penghantaran anda cakap penghantaran biasa anda letak RM9. Penghantaran Sabah Sarawak RM15. Boleh dah ni kita letak. Saya mungkin kalau saya kosong lah Semenanjung biasa free postage kan. Tak apalah kita letak 5. Okey, untuk Sabah Sarawak 15. Okey. Video showcase produk. Ini anda boleh ambil video daripada YouTube untuk anda letakkan dalam ni dan anda boleh masukkan gambar-gambar produk dan anda boleh susun testimoni-testimoni pelanggan dekat sini. Dan ini adalah semua apa yang AI akan guna. Anda tak perlu nak susun jahit satu persatu benda ni. Macam yang saya tak chatbot untuk orang sebelum ni. Anda boleh terus sahaja masukkan saja satu persatu dekat sini. Link video YouTube kalau testimoni berbentuk video. Dan teks yang anda nak masukkan tentang testimoni tersebut. Kalau ada kisah di sebalik testimoni tersebut, anda boleh masukkan saja dekat sini. Tak perlu nak complex setup. Semua the whole thing ada dekat sini. Okay, Multigel ni dia ada video dia. Nampak dia ada video testimoni. Dia ada video testimoni. Okay, dekat sini saya dah ada lengkap satu video penerangan. Saya akan copy saja. Masukkan video penerangan produk. Okay, gambar produk pula boleh masukkan. Anda nak set up sebab saya nanti saya nak cari gambar yang lagi cantik. Gambar testimoni, video YouTube. Saya nak masukkan testimoni yang ada dalam YouTube ni lah. Okay. Dekat sini kita ada satu. Dia cakap apa? Pening hilang, sakit perut, lutut lega. Okay. Pening hilang, sakit perut dan sakit lutut lega. Kemudian untuk product knowledge ni sebenarnya kita ada je. Okay, kita ada je sebenarnya detail produk. Saya boleh terus ambil kat sini sebab kita dah ada kan. Multi-gel produk. Dah keluar dah tadi. Okay, multi-gel.
Okey, saya nak ambil je detail produk yang saya dah ada ni. Okey. Kemudian masukkan saja dekat dalam penerangan produk. Okey, saya letak dekat penerangan satu. Kemudian satu lagi ni apa? Knowledge base, cara guna. Cara guna. Um, okey, saya ambil saja nombor satu ni. Kemudian saya masukkan dekat dalam product knowledge. And apa lagi? Okey, SKU tak ada. Um, okey, testimoni pun kita ada. Select product URL. Contoh kita nak multi-gel lah, of course. Okey, multi-gel. So, saya tekan saja tambah. Siap. Sebenarnya siap. Okey, anda boleh tengok dekat sini. Kita boleh terus share dekat WhatsApp. Okey, saya nak skip dulu. Nanti saya akan tunjukkan macam mana dekat dalam WhatsApp dia berinteraksi. Okey, anda kena setkan status kepada aktif dan anda boleh copy link. Kemudian anda boleh terus cuba buka ataupun share link kepada customer kalau anda nak chatbot anda closingkan produk tu kepada customer anda. Okey, jom kita tengok macam mana chatbot ini berjalan. Okey, jadi bila anda buka sahaja link tu, dia akan keluar macam ni. Okey, anda terus dapat satu landing page yang basic untuk anda punya produk. Okey, dia akan keluar macam ni. Dan kalau customer tu berminat untuk chat atau bertanya soalan, dia akan tekan pada chat di WhatsApp. Okey. Okey, bila anda tekan sahaja link tadi ataupun customer tekan sahaja link tadi, dia akan keluar chat yang macam ni. Bila customer hantar je maklumat ataupun hantar saja chat tu, dia akan terus sambut. Nampak? Hai, produk multi-gel ni gel serbaguna yang boleh sapu untuk urutan badan sesuai untuk sisi keluarga. Apa yang best, dia hangat tapi tak panas. Boleh legakan sakit sendi, kepala, senggugut dan banyak lagi. Awak tengah cari untuk kegunaan apa ya? Nampak? Dia bertanya kepada customer. Padahal kita tak ada setting pun apa semua flow macam mana cara untuk dia interact dengan customer daripada awal. Kalau saya buat chatbot dulu nak menjahit, kena buat benda ni daripada awal. Tapi dekat sini benda tu dah lengkap. Anda just follow the flow. Kita katakanlah kita ada sakit migraine. Migraine dengan sakit lutut. Okay, kita tengok macam mana dia handle. Dan kita akan terus continue benda ni sampai buat pembelian yang pertama. Oh, migraine dan sakit lutut memang boleh jadi sangat menyiksa. Multigel ni memang sesuai untuk legakan dua-dua tu sebab dia boleh melegakan sakit kepala dan juga sakit sendi. Awak biasa rasa migraine dan sakit lutut ni bila-bila masa atau ada waktu tertentu? Kadang-kadang. Kadang-kadang je. Nampak? Dia cuba fact finding customer tu. Okay. Kita kalau nak buat macam ni, dah reply secepat macam ni, sebenarnya kadang-kadang kita tak reply cepat pun. Kita lambat reply kan? Ha. Dan kadang-kadang kita reply kadang tak ikut flow dan just kadang copy paste apa semua bila customer dah terlalu ramai. Tapi chatbot dia akan buat benda yang sama ikut flow dia sampai bila-bila. Jadi anda tengok dekat sini nampak dia jawab satu persatu bubble chat. Kalau guna mati je boleh sapu kat kawasan sakit bila boleh bila rasa nak datang migraine atau sakit lutut. Boleh bantu lega cepat sikit. Awak nak saya set up order untuk awak? Nampak dia terus closing. Okey boleh? Mahal ke? Kita tengok dia handle objection macam mana untuk nakai. Typing sama macam manusia. Harga mati je sekarang 45 je dari harga asal 80. Nampak? Itu adalah detail yang kita isi tadi, betul tak? Nampak? Digunakan maklumat tu untuk closing customer. Nak saya terus bagi link untuk order? Okey, boleh. Okey. Bila dia nak order, dia akan terus proceedkan order anda. Anda tak perlu buat apa-apa. Dah sebenarnya auto. Anda tunggu saja dekat dalam CRM sistem ni tadi, order tu akan masuk kepada anda. Ini link untuk order mati gel. Awak boleh terus isi dan buat pembayaran dekat situ ya. Okey. So, dia akan terhenti dekat sini sebab saya belum ajar cara untuk masukkan maklumat pembayaran. Kita tengok dekat sini apa option yang ada. Okey, dia keluar dekat sini setup pembayaran diperlukan. Anda boleh masukkan Toyib Pay punya. Okey, dekat sini dia ada beberapa. Dekat sini cash on delivery. Kita boleh turn on kalau anda ada cash on delivery. Kemudian bank transfer, anda boleh set up nombor account terus dekat sini. Dan anda boleh masuk apa? Yuran platform. Okey, yang ni anda boleh set up juga pelanggan tanggung ataupun anda tanggung. RM1.50 ni kos platform. Kita set je customer tanggung. Sebab pembayaran melalui semua ni pun memang tetap akan ada charge RM1 apa semua kan. Macam biasalah kalau bayar akan ada charge RM1. So kita tanggung ke customer tanggung? Kita buat je lah customer tanggung. Ataupun anda dah markup siap-siap anda nak buat free pun tak apa. Okey, kemudian selesai saya rasa dekat bahagian ni. Jadi simpan dulu tetapan kalau anda hanya ada option untuk COD ataupun bank transfer. Kalau ada kalau option COD dekat sini dia bagi tahu akan tolak 10 kredit untuk setiap order. Kemudian untuk bank transfer pun akan tolak 10 kredit untuk setiap order. Kredit yang anda beli tadi 100 tu. Nampak kurang anda top up je lah. Okay, bank transfer. Kalau orang tu membeli 10 kredit ni 5 sen, 5 kali 10, 50 sen sahaja kos untuk anda
punya chatbot AI ni lepas dah ada sale. Kemudian dia akan tolak per chat. Contoh customer tanya soalan sekali, sekali chatbot tu reply bersamaan dengan satu kredit. Okey, sangat-sangat murah, 5 sen saja. Takkanlah orang tu tanya sampai beratus kali, beribu kali kan? Tapi kita dah ada satu sistem yang akan detect spammer ataupun penipu ataupun orang yang nak menyalahgunakan kita punya chatbot supaya kita punya kredit tu habis uh, laju mendadak secara mendadak. Tak, dia akan tapis setiap orang yang chat tu dengan sistem yang memang dah ada. Jadi kredit tu akan terjaga dan orang yang tekan chatbot AI tu adalah memang orang yang prospek yang nak membeli. Satu kredit yang ditanya, satu soalan yang ditanya, ada keluar satu jawapan, satu kredit. Kalau 10 soalan, tapi kalau 10 soalan ni biasanya customer tu dah lebih kepada main-main lah kan. Okey, soalan tanya soalan berulang ke apa semua. Okey, benda tu dah ditapis. Jadi kalau anda um, tak gunakan benda ni, anda tak perlu ada apa-apa subscription, tak perlu nak top up bulan-bulan, ya RM30-50, dan anda tak perlu nak bayar platform yang untuk anda set up chatbot AI, dan dalam masa yang sama anda kena bayar API lagi, cost API ChatGPT lagi ataupun apa-apa API chatbot yang anda pakai. Dan dekat sini anda hanya bayar bila masa anda nak guna saja. Anda rasa macam okey saya nak guna, barulah anda bayar untuk setiap penggunaan, pay per use, dia bukan subscription base. Itu adalah antara benda yang anda kena fahamkan dekat sini. Sangat-sangat cost efektif sebab anda hanya gunakan bila mana benda tu ataupun link tu sampai kepada prospek sahaja, dan dalam masa yang sama anda hanya akan di-charge 10 kredit apa semua setelah berlakunya pembayaran. Jadi anda tak perlu risau sebab ini adalah satu cost efficient sebab anda just set up simple straightforward satu dashboard sahaja. Anda boleh terus pakai ni untuk closing anda punya customer. Dah lupa satu part dekat selepas anda daftar Nakai, benda yang paling wajib anda kena buat adalah, tadi anda ada dapat email kan? Dekat dalam email tu kalau anda perasan dia ada kod anda punya affiliate code lah kiranya. Bila anda masuk dekat dalam Nakai, pergi ke bahagian setting. Ni wajib tau, anda semua kena buat, wajib buat. Okay, pergi dekat bahagian setting dan masukkan kod tersebut dekat bahagian ni SA referral code super affiliate. Anda punya sendiri. Kod anda punya sendiri. Sebab apa? Sebab anda akan dapat cashback dekat setiap pembelian token tu tadi. Saya lupa nak bagi tahu pasal benda ni. Jadi make sure anda set up benda ni. Kalau anda buka Nakai, dekat bahagian setting masih kosong, masukkan kod. Kod nak dapat dekat mana? Kod ada dekat dalam Gmail. Just masukkan saja kod tu. Okay, so bye-bye. Okay, jadi kalau anda rasa bermanfaat, anda boleh terus daftar dekat link dekat description, dan nanti saya akan banyakkan lagi video-video tutorial. Ini video free, jadi saya tak boleh nak bagi tahu semua benda dekat sini. Jadi saya bagi tahu surface sahaja, dan kita akan buat lagi next video, insya-Allah video private dan juga video yang lain. Doakan saya ada banyak masa sebab sekarang memang saya dah tengah cantikkan workflow saya untuk setiap kerja-kerja yang saya tengah handle, supaya saya ada banyak masa untuk buat tutorial video-video macam ni, nak mengajar, saya nak berkongsi ilmu juga. Okey. Jadi kepada anda yang nak dapatkan chatbot ini, anda boleh terus dapatkan melalui link description yang dah ada dekat bawah. Ambil saja RM6, try and error, go test your own bot. Sebab benda ni stupidly easy dan sangat-sangat orang yang tak ada basic pun insyaAllah boleh faham sebab dia sangat straightforward. Masuk, isi detail produk, sediakan maklumat produk apa semua kan. Ceritalah, bagi tahu lah apa maklumat produk anda dan settle. Dia akan olah sendiri dengan apa knowledge yang dia tahu. So itu saja untuk video kali ni. Saya rasa next time kalau untuk orang yang dah daftar atau apa semua, um, korang boleh try and error, boleh terus guna. Dan the next video insyaAllah saya akan banyak lagi video tentang beli-beli dan Nakai ni sebab this is the one of the best ecosystem. Saya belum cerita lagi macam mana korang boleh dapat beribu affiliate yang menjualkan produk anda ni tadi. Best kan bila ada 1,000 orang yang jualkan produk kita kan. Okay, sekat situ saya akan ajar next time. Next video lah, bukan next video. Kalau anda suka dengan konten saya, teruskan menonton. Tak apa, saya akan keep berkongsi saja. Dan ya, saya rasa setakat itu dulu. Dan Assalamualaikum. Jumpa pada next video.